Adik makan apa tu, Dik? Makan lobster. Makan lobster. Yang ni apa ni? Yang ni apa ni? Yang ni king crab. Nama siapa? Ryan. Umur berapa? 10 tahun. 10 tahun. Tengok, adik ni umur 10 tahun dah makan king crab. Dia makan seorang pula tu. Tak adalah, gurau je. Dek, uncle punya besar tak, Dik? Besar. Kita tengok adik, boleh tengok tak besar tak tu? Cuba adik tengok sekejap. Uncle punya king crab. Besar tak? Besar. Okey. Uncle nak tengok adik makan boleh king crab? Ayah tu dah kopekkan. Tu. Kita tengok adik dari mana tadi? Dari Kulai. Kulai Johor. Tu, Dek, kita tengok adik makan king crab Bismillah. Dah baca bismillah? Macam mana? Sedap? Sedap. Okey, Dek. Yang ini pun adik makan juga. Tengok adik makan seorang, Dek. Dia punya seorang king crab, dia makan lobster, dia makan. Terima kasih banyak, adik. Okey, Dek. Adik sekolah mana? Sekolah Taman Indapura 1. Taman Indapura 1 Kulai. Okey, jom kita masukkan gambar ayah dia pula. Ini kita nak ucap terima kasih kepada ayah dia. Okey. Assalamualaikum, bang. Salam. Nama siapa, bang? Rizwan. Rizwan. Dah berapa lama tengok video saya, bang? Dah lama. Agak-agak? Saya ingat dah 3 tahun, 2 tahun lebih. Lama 2 tahun. Baik. Macam mana, bang? Berbaloi tak penantian 2 tahun king crab dia? Berbaloi. Berbaloi. Okey, bang, tolong panggil orang-orang Kulai dan seluruh Johor, bang, datang makan king crab, bang. Orang Kulai dengan orang Johor sila datang kat sini. Memang puas hati. Baik, bang. Terima kasih banyak. Sama. Okey, baik. So, untuk king crab yang ini 4 kaki, harga dia 598. Nasi lemak sotong pun ada. 29 sen dan itu Boston lobster. Lobster. 198. Murah. Kita ada banyak menu-menu lagi. Bang, apa khabar, bang? Apa khabar? Sehat. Namanya siapa? Didik. Dari mana? Dari Bengkalis. Bengkalis, Ya. Indonesia. Ya. Gimana kepitingnya? Gede sekali? Gede. Luar biasa, bang. Besar. Mau lihat abang makan boleh? Boleh. Okey, jom kita lihat orang daripada Bengkalis makan kepiting Alaska. Itu dia. Lembut sekali? Lembut. Panas lagi ya? Panas lagi. Berasap lagi ya? Asap. Pertama kali makan? Ya. Ustaz. Berapa lama sudah lihat video saya? Dari lama. Lama? Dari lama. Lama sangat. Memang lama ngidam. Okey. Ada masa baru sekarang je lah. Best. Macam mana lembut dia? Lembut. Best. Sama tak dengan ketam kepiting biasa yang dimakan? Beda ya? Baik, terima kasih banyak ya dari Bengkalis, Indonesia. Okey guys, so yang mana nak makan king crab macam ni, yang 3 kaki harga 498. Kita ada table ni, bang. Sekali 2 dia makan king crab. Jom kita minta review abang Zamri kita. Kita ada abang Zamri yang makan king crab katanya. Bang, Assalamualaikum, bang. Waalaikumsalam. Bewang king crab ke, bang? Apa dia? Bewang king crab. Keduri. Habis lagi.